Selamat kembali kita ke dunia Yop. Okey, kita nak pergi ke mana sebenarnya ni? Duk berjalan-jalan ni Yop. Sekarang kita Yop nak pergi ke dunia menjala ikan pula. Oh, okey, sambil-sambil tu Yop, Yop kenal tak pokok ni apa Yop? Ini pokok jambu wangi lah. Jambu mawar Yop. Jambu mawar. Tak ada buah. Cuba Yop lalu sini nampak. Hari tu berbuah Yop. Ni dekat Yop. Yop tunjuk sikit buah dia tu Yop. Ni tengah berputik Yop. Ada dekat tu. Ni pokok. Ini tak boleh buat tut ni. Boleh Yop. Ni. Dia ada putik dia satu. Wangi. Tapi kalau dah masak nanti dia memang khasiat dia tinggi jambu mawar Yop. Ya. Oh, bau jambu ah. Ya betul Yop. Ini? Tu sarah apa dah? Kerengga. Jangan cari pasar Yop. Jangan. Biarlah rumah dia, kita dia tak payah kacau. Usik dia. Macam dia usik kita samalah Yop, kita pun mengamuk katanya. Dia pun ada kehidupan. Aduh. Alah. Tadi jadi aktiviti kita nak pergi ke mana ya sebenarnya Yop? Kita nak pergi ke Tasik ni. Kita nak pergi ke Tasik untuk tengok ikan, menjala katanya Yop. Menjala. Betul lah. Ada satu Yop tu dia cakap, Yop, asyik cerita pasal ikan, kita jala ikan sekali nak tengok. Dia kata, sahabat kata, Yop, boleh ke Yop buat dunia aktiviti menjala macam orang kampung tu? Ya. Jadi Yop nak buat ni konten tu. Jadi Yop pergi kursus dulu bahagian tembak jala ni. Betul tak Yop? Yop pergi ke kursus apa ni menjala ni kat Dunia Badur. Ya. Tengok kat YouTube Dunia Badur. Oh, jadi kita bantu juga Dunia Badur. Ya. Oh, Dunia Badur ya ni. Dunia Badur kan menjala ikan apa sapu-sapu tu. Ya, betul. Kunci dah. Kunci tahu bawa ada. Okey, jadi tunggu video seterusnya kita menjalankan aktiviti menjala. Okey, terbaik dengan Dunia Yop. Yes.